Hari ni kita nak buat satu masakan Chinese style yang sangat simple, iaitu mapo tofu. Mapo tofu ni berasal dari Sichuan, China. Masakan yang pedas-pedas, dimasak dengan daging atau ayam kisar, dan juga tekstur tofu yang lembut tu memang perfect untuk dinner atau lunch korang. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Kita akan racikkan daun bawang ni, bawang putih dan juga sedikit halia, tumis dan masakkan dengan daging. Mula-mula kita potongkan tofu lembut ni dulu. Tofu lembut macam ni korang boleh dapat kat pasar raya. Lepas tu panaskan minyak, masukkan potongan daun bawang dan irisan halia dalam 3 ulas bawang putih racik. Lepas tu kita tumiskan sampai naik bau. Kemudian kita boleh masukkan daging kisar. Nak pakai ayam kisar pun boleh. Lepas tu korang boleh stir frykan daging ni sekejap. Kemudian bahan yang agak penting untuk mapo tofu adalah tauco ataupun kacang masin. Korang masukkan dalam 2 ke 3 sudu kecil, ikut kemasinan yang korang nak. Nak bagi pedas, kita masukkan chili flakes. Kalau korang ada chili flake yang berperisa macam udang kering tu, masukkan yang macam tu lagi sedap. Sambung masak dan masukkan sedikit air. Kalau rasa macam tak cukup pedas, korang tambahkan lagi chili flakes. Masakkan lagi. Kemudian kita boleh masukkan tofu yang telah kita potong. Gaulkan slow-slow je. Lepas tu baru korang masukkan campuran air tepung jagung untuk pekatkan kuah. Masak dalam 1 ke 2 minit lagi. Last sekali korang boleh taburkan daun bawang. Kemudian siaplah kita punya mapo tofu. Makan panas-panas dengan nasi putih, rasa dia pedas, dengan daging kisar dan tofu yang lembut tu, memang perfect untuk dinner dan lunch korang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.